cari ilmu. Sebab tu ilmu ini dia umum. Nak pada zaman sekarang ilmu dalam internet dia ilmu. Sekarang juga mudah. Dulu zaman kita kaset tu. Atau kaset beli kaset kosong 300 rupiah atau naratiwak. Dengar nak baca kitab usupi atau ni nak baca kitab nahu pula tani atau tani. Dengar nak baca kitab ni pula pondok kedah atau kaset pula 400 pin. Dia ambil bola bunyi balik dengar pula. Ni balik lambat sikit panas bunyi kaset. Allah sudah kerja. Tok guru pula bahasa Kedah Darat tu. Nampak? Oh susah ngaji tu learning dalam internet. Masuk 40 riyal bayar ke streaming. Ke internet. Kuliah agama tambah-tambah. Nak ustaz mana? Klik je. Bab dia. Bab sembahyang, zakat, haji, melih, nikah, cerai. Nampak? Bab apa? Dengar. Habis anak-anak boleh dengar. Bos pakai apa okey? Dengar. Malam ni pasal internet. Kuliah bab wudu. Main dengar belaka. Nampak? Anak campur hanya nak lepak dalam bilik apa wisuti. Payah apa kita bok tak? Dia benda gitu. Jadi mudah hal ni. Jadi nak khabar, carilah ilmu. Maknanya kalau kita ni dah belajar ilmu agama dengan cara makna pergi pondok. Orang ni pula pergi dengar surah. Orang ni panggil tu guru mari mengajar di rumah. Tak kira lah mana-mana. Apa cara pun. Faham tak? Naknya ilmu tu kita dapat. Jadi kalau kita mana tak ada kerja duduk di rumah, pada duduk tengok waktu berita, baik lagi dengar sejik surah markah orang pasang CD orang mengajar. Lepas tu balik mula rumah apa salah. Bak omong kita ni sikit. Pandai-pandai lah guna jimat. Berjuangku bertindak segera, jangan buang masa. Berjuangku bertindak segera, jangan buang masa.